Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Kali ni saya nak share dengan korang resepi biskut semprit biskof. Resepi ni banyak sangat yang request untuk saya share. Jom saya kongsikan dengan korang apa bahan-bahan yang diperlukan untuk buat biskut ni. Pertama sekali saya menggunakan satu cawan margarine. Kalau korang nak gunakan pure butter pun boleh, tak ada masalah. Kemudian saya menggunakan 3/4 cawan gula icing. Kita ayak dahulu untuk elakkan gula kita berketul, Kemudian kita mix sehingga sebati. Kita mix sehingga sebati saja untuk mengelakkan korang punya biskut semprit ni mengembang nanti, Bila dah sebati, saya masukkan 2,5 sudu biskof spread. Untuk biskof spread ni, korang boleh dapatkan di description box yang akan saya sediakan nanti, kita mix sehingga sebati. Kemudian saya tambahkan 2 sudu besar tepung susu, kemudian saya tambahkan 1 cawan tepung jagung dan kemudian saya masukkan 1 cawan tepung gandum. Kemudian kita mix sehingga sebati. Kemudian saya masukkan dalam anggaran 1,5 cawan tepung custard. Untuk tepung custard ni korang masukkan sedikit demi sedikit sehingga dapat dough yang tak lekat di tangan dan senang untuk kita semprit nanti. Seandainya adunan korang keras, macam biasa korang tambahkan sedikit butter dan korang uli semula sehingga dapat adunan yang cantik, bila dah siap, kita dah boleh semprit kita punya adunan ni dekat dalam loyang kita. Kita akan buat sehingga adunan kita ni habis. Bila dah siap, saya akan kemaskan sedikit kita punya biskut ni, kita punya kuih ni biar sama rata. Saya akan potong, Kalau korang tak nak potong pun tak ada masalah, boleh saja, terserah kat korang. Bila dah siap, kita dah boleh drizzlekan dengan biskut spread. Kalau korang nak buat corak macam mana pun terserah kat korang, tak ada masalah. Kita akan drizzle kita punya biskut spread dekat atas kita punya kuih ni sehingga habis. Kemudian saya akan hiaskan dekat atas biskut kita ni dengan almond slice. Ini optional, kalau korang nak letak boleh, kalau korang tak nak letak pun tak ada masalah, Bila dah siap, saya akan bakar dalam oven pada suhu 150 darjah Celsius selama 20 minit. Korang, inilah hasilnya biskut semprit biskof kita. Korang, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita akan jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.